dulu saya kena bully sebab badan saya besar kan. So saya berfikir bahawa kalau aku buat macam tu juga ke orang, apa perasaan orang tu, saya akan rasa orang tu. So saya perlu putuskan rantaian tu. So instead of ada kelas belakang yang cuba bully budak orang tu, saya akan remind saya punya kawan yang ke belakang tu, if you kalau kertas yang budak ni, then you will suffer lah. Sebab saya tak suka orang buat kepada orang lain. Nanti cycle tu akan continue. So saya nak ucapkan terima kasih lah kepada cikgu-cikgu yang amat saya hargai, yang amat saya hormati, kerana memang mata semua cerah, memang handal lah. Tapi bila saya di sektor korporat, so bila di sektor korporat kita bekerja dengan orang luar. Last boss saya daripada Turki, which is susu galuh daripada Atatürk. So he taught me a lot. Tapi masa awal kenal dia ada certain biasa. Mak Saleh memang dengan Malaysian, dia anggap macam Malaysia ni bodoh sikit lah sebenarnya, dengan izin lah. So kita we need to prove to him yang kita bukan sedungu mana yang mereka ingatkan, dan kita we can outsmart them. So okay, so after saya dapat stay masa SPM, so saya foundation in electrical power engineering with scholarship dekat Universiti Tenaga Nasional melalui beasiswa JESEP ataupun Johor Corporation Education Sponsorship Program yang dirasmikan oleh Sultan Johor lah pada ketika itu. Saya antara anak Felda yang terima lah, yang batch pertama, sebab dia buat sampai 5 batch. So saya dapat scholarship tu, dan saya secure. Sebab scholarship dia bagi pada 2. So kalau waktu foundation ni tak perform 3.75 ke atas, then kita akan kick out dan kena bayar balik. So saya memang waktu ni memang gila-gila fokus, kena fokus 200%, 300% kat belajar saya. So ada sebab kenapa saya tadi Abang Zal cerita yang saya delay kan, dan benda macam tu lah berlaku. Dan sekarang 2025 ketika ni saya adalah Master of Science Business Intelligence and Data Analytics. Sebab seperti yang sedia maklum, Malaysia ni engineering dia tidak dihargai sangat. Gaji kita rendah sebenarnya. So that's why saya open the new opportunity dekat sini. Okay. So untuk volunteer, kita ada banyak program seperti Lentera Kasih yang pernah disebut sebelum ni, COVID-19 Prevention Kit. So kita serahkan bagi face mask, barang-barang lain lah, barang keperluan masa COVID. So dan type of future, okay, saya akan cerita lebih lanjut sebab saya adalah ketua program untuk type of future ni. Dan ni, so senang lah kita boleh tahu berapa bulan. So kita boleh tengok perjalanan gangsa, bronze ke gold, mengambil masa 6 tahun, 8 bulan, 22 hari. So memang amat lama lah, tak typically lama macam ni lah. So gangsa, so masa perak saya dah dekat, saya rasa masa ni saya dekat universiti, Asasi. So saya dapat perak, so saya tak dapat 10, so dapat sijil. So untuk gangsa saya dapat ni, penerima anugerah buku log diary terbaik dari Badan Operasi. Betul kan, saya dapat buku log terbaik. Itu inisiatif Badan Operasi. Tak ada pun award tu daripada KBS. Tapi tuan-tuan boleh dia buat beserta paling komitmen, buku log paling okey, itu terpulang. Jadi carilah hadiah simple. Okey je tu nanya. Saya biasa dapat baju lah, baju itu. Okey lah, saya tak beli baju. Okey, component skills. Skill ini biasa je, yang Microsoft Office apa semua untuk ping emas. Sebab masa tu Canva pun tak wujud lagi. Yang ada Office, Excel, saya nak buat database apa tu? Access. Tapi tak ada license. So kita kena ada license betul kan, nanti jadi haram pula legal kan, ilmu tu. So saya gunakan pusat jalur lebar internet satu Malaysia yang, so guna internet free je. So dan dia orang ajar sekali lah. Ni Ipan betul lah Ipan tu. Ni Mustaqim. Okay. So ni skill. Next physical education, jogging, tapi tak kurus pun. Ini pergi. Tapi yang ini saya tak ingat dekat mana, tapi masa kat unit 10 tu ada Safe Forest punya run tau, 15 km dengan tentera tau. Saya pergi je lah, seksa badan. So boleh lah habis, tapi lambat lah. Orang lain habis pukul 12, saya habis pukul 3. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, kalau kita elemen-elemen physical education macam ni, instead of gambar dia orang upload macam ni, dengan sistem orang kita boleh upload kadang-kadang Strava, benda-benda itu, screen cap boleh masukkan. Itu bukti tau, itu lagi kukuh bukti itu. Okay, boleh, tak ada masalah. Nampak macam jauh je, sebenarnya dekat.
Adventure seni. Ini kembara emas Gunung Arung, panjat gunung Rinjani. So banner apa semua kita ready lah, kemah, nesting. Saya simpan siap-siap lighter. So saya tahu memang kena hidup api kan. Saya tak nak lah gosok kayu macam biasa. So saya dah prepare. So saya itu Rinjani saya untuk saya selamatkan diri saya. Okay, so ini macam tentatif lah yang kita orang buat. Abang Zam dia hirup kopi komen dia tak ada akan involve benda ni. Sebab apa, bila mentor involve dia akan jadi mentor yang fail kan. So kita orang buat tentatif. Aku hijack kan camp ni kan? Ya, nak cerita ni. So kita orang setia. So kita orang yang decide apa. Tiba-tiba je ada satu team Cik Azizi, Cik Amizam dan yang sini-sini lain. Tiba-tiba dia control. Wah, banyak sedap. Saya pula jenis yang bukan kata barat tapi saya lantang tau. Saya different lah, saya punya team. Kenapa? Walaupun ketua program orang lain, tapi saya rasa macam tak sedap orang snatch saya punya program. Jadi saya payah lah. Bila saya payah, orang dah nampak saya marah. So orang break down. Benda baik boleh ajar, benda jahat pun aku boleh ajar. Itu pressure lah. Pressure letak kita sebagai ni kan, orang cuba nak ambil program kita. Jadi pun saya dapat info, okay, saya dibenarkan untuk pergi ni lah, start prepare for saya punya penambatan. Okay, so projek penambatan ni memang ni susah ni. Sebab kalau tengok gambar ada 1, 2, 3. Berapa yang tak akan report? Ni banyak drama kat sini. Ni gambar betul lah. Okay. Cerita satu Faiz. Potong. Okey, potong. Ya. Okay, kenapa cerita dia Faiz? Okey, kita mulakan cerita daripada awal lah. Daripada 6 dah print banner semua tau. So ini komponen. Okey, ni jadual dia. Jadual dia normal lah. Ini semua. Ni dekat TBS. Saya first time sampai TBS ni masa ni. Lepas tu ni kat tepi jalan kita orang nak tahu cerita yang panggil Uber kan, tak tahu. So menampak je lah Maluri, Ampang. Ni dah sampai malam, padahal sampai siang apa pasal nak siang. Kita pusing lah. Lepas tu ada naik bas, pergi Pudu kan lah, lain tempat kan. So itu yang berlaku. Yang ini sebelum nak pergi, aku main ni boleh tackle lah, Kuala Lumpur saya punya lah apalah. Masa tadi dengan cikgu saya, Cikgu Muzaffar. Ni sekolah beliau lah. So kita buat MOU untuk projek ni. Saya dapat RM5,000 daripada Impact Malaysia kan. So saya plan lah buat dengan bantuan Abang Zam. Kita buat kelas tuition, matematik tambahan dan sains. Dan saya nampak dekat MLSM Career Cube ada buat penulisan resume dan persediaan muka. So saya jealous lah, saya nak sekolah yang saya pilih tu ada benda ni. So saya collect lah dengan Firdaus. Ni Firdaus. So kiranya macam networking lah, kabel lah kan. Firdaus my first goal lah. So minta dia tolong. So kita pun bagi tahu plan tu. So 681 orang daripada seluruh negara lah. So instead buat kat sekolah je, buat sikit. Tapi disebabkan masa tu dah tiba-tiba kan MCO kan, dia suruh kita ni. So kita buat online. So kita buka semua tu 600 dapat penulisan resume dan persediaan muka. Okay, ni yang tu yang lama. Yang ni yang paling latest lah tahun ni. Pada hari yang sama saya award MPE tu lah yang 25. So kita ada pass forward dengan UiTM. So ni dengan Cik Azizi, dengan Razak. So ni Kak Ina kan, salah seorang alumni G2 juga, kakak saya juga. So okay, so ni career progression. So saya dapat pada tahun 2020. So ni kerja pertama saya sebagai penyelia klinik. So saya dapat pada tahun saya itu sebabkan saya dah terbiasa dengan environment yang push, memang nak kena strike. So saya tu dapat award lah. Pada tahun pertama saya kerja, saya dapat award klinik kesihatan yang paling perform lah. Maksudnya saya jaga lift tak rosak, longkang tak sumbat, benda-benda tu lah. Make sure orang awam datang okey, kotak cadangan kosong. Saya bila kita dah terbiasa dengan environment macam ni, so kita akan try lah kat mana letak hutan ke apa, saya okey. Okay, so ini LinkedIn saya. Macam saya kata, saya nak jual diri saya. Benda-benda macam ni lah saya letak. Connection saya memang sikit sebab saya tak perlu yang connection yang ni. So saya select lah saya punya connection. Macam kadang-kadang ada yang scammer, sebab kali ni pun ada yang macam scammer semua kan. Okay, semua tapi so ini saya ambil yang untuk Razak, ambil untuk BO yang terbaik.